Anugerah Nanas sempena sambutan Hari Nanas Malaysia 2025 akan diadakan buat julung kalinya bagi menghargai sumbangan pemain industri nanas serta menyuntik semangat baharu dalam pembangunan sektor itu. Ia merupakan pengiktirafan kepada individu dan entiti terlibat dalam rantaian industri nanas termasuk aspek inovasi dan pemasaran. Sebanyak 13 anugerah melibatkan 9 kategori dipertandingkan termasuk Anugerah Ikon Nanas, Anugerah Sri Kandi Nanas, Anugerah Wira Produk Nanas dan Anugerah Nanas Protani. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM, Linda Buang, pihaknya turut menekankan kepentingan teknologi dan inovasi melalui kategori seperti Anugerah Nanas Inovasi dan Anugerah Khas Inovasi Sekolah selaras dengan usaha ke arah pertanian pintar dan pemprosesan otomasi. Inovasi dan teknologi adalah kunci kepada kelestarian industri pertanian termasuk nanas lah. So penggunaan teknologi moden seperti sistem pertanian pintar dan pemprosesan berasaskan otomasi dan mekanisasi sangat penting untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti pengeluaran nanas lah. Di LPNM kami sentiasa menyokong usaha-usaha membudayakan inovasi seperti ini kerana ia bukan sahaja meningkatkan kecekapan pengeluaran tetapi juga membuka peluang pasaran yang lebih luas baik di peringkat tempatan ataupun global lah. Tambahnya, pemilihan pemenang dilakukan secara telus dan profesional oleh Jawatan Kuasa Kecil Anugerah dengan pemantauan oleh unit audit dalam serta penglibatan panel bebas. Melalui penganugerahan itu, LPNM optimis lebih ramai usahawan muda, wanita dan komuniti setempat akan menceburkan diri dalam industri nanas sekaligus berupaya menjadikan komoditi itu sebagai antara penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sambutan Hari Nanas Malaysia 2025 akan berlangsung di Karnival Jom Heboh di Padang B, Angsana Johor Bahru Mall, Johor pada 27 hingga 29 Jun ini.